Jadi, prosesnya bermula bila perengseni terperangkap dan tiram tak boleh nak keluarkan. Sebagai tindak balas, sistem imun tiram pun bertindak. Ia tak boleh buang penceroboh tu, jadi ia buat perkara terbaik seterusnya. Kurung penceroboh tu. Tiram akan membentuk satu kantung khas daripada sel-sel mental di sekeliling perengsa tu. Kantung ni yang kita panggil kantung mutiara, kemudiannya mula buat apa yang mental memang biasa buat, merembeskan naka. Lapisan demi lapisan naka yang sangat-sangat nipis, lebih nipis dari sehelai rambut akan menyaluti perengsa tu. Proses ni sangatlah perlahan, makan masa bertahun-tahun untuk hasilkan mutiara yang elok saiz. Imej klasik mutiara yang selalu kita nampak mestilah sfera yang licin dan sempurna. Tapi kalau anda pernah tengok koleksi mutiara semula jadi, anda akan perasan kebanyakan bentuknya tak macam tu. Ini timbulkan satu soalan yang menarik. Kalau prosesnya cuma melapisi sesuatu, kenapa hasilnya tak sentiasa bulat? Alam semula jadi jarang sekali hasilkan simetri yang sempurna dan mutiara pun sama. Bentuk akhir mutiara tu dipengaruhi oleh macam-macam faktor. Bentuk asal perengsang tu sendiri, lokasi ia terbentuk dalam badan tiram, malah kesihatan tiram tu, semua ni main peranan. Hasilnya kita dapat pelbagai bentuk yang unik, ada yang bujur, ada yang macam titisan air atau bentuk yang tak sekata yang dipanggil berok. Inilah sebabnya kenapa mutiara yang betul-betul bulat sempurna tu sangat jarang ditemui dan sangat-sangat berharga. Ia perlukan keadaan yang hampir ideal untuk terbentuk.